Pada masa dahulu, kuda merupakan simbol kuasa dan maruah. Di tengah-tengah kepulauan Melayu, Pulau Jawa merupakan pulau yang terkenal dengan jumlah penduduk yang ramai. Masyarakat Jawa juga mempunyai kehalusan dan kreativiti yang tinggi. Dari situlah bermulanya sejarah kuda kepang yang kini terkenal di negeri Johor. Tarian kuda kepang merupakan sebuah kesenian yang menggabungkan elemen muzik, tarian dan drama dalam satu. Terdapat pelbagai andaian tentang asal-usul kuda kepang. Antara yang paling popular apabila Wali Songo menggunakan tarian ini untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tarian kuda kepang ialah tarian bersama patung kuda yang diperbuat daripada buluh yang dianyam kepang, dan biasanya tarian ini dipersembahkan oleh 9 hingga 10 orang penari dan diikuti 5 hingga 6 orang pemuzik. Ketua kumpulan ini dikenali sebagai danyang. Setiap penari akan mengendong kuda kepang sambil menari mengikut rentak lagu yang dimainkan. Setiap langkah bergantung kepada danyang yang menggunakan tali tas yang diperbuat daripada buluh untuk mengawal anak buahnya. Kesenian kuda kepang yang dibawa ke Johor telah diolah supaya mengikut cita rasa tempatan. Setiap gerakan dalam tarian ini membawa maksud tertentu. Pada permulaan tarian ini, kedudukan penari melambangkan kedudukan seperti di medan perang. Pergerakan biasanya harmoni dan seragam. Banyak pergerakan di tangan dan kaki dengan sedikit lenggok badan untuk mengimbangi gerakan badan. Babak yang menarik dalam tarian kuda kepang bermula apabila beberapa penarinya menjadi lupa ataupun di luar sedar. Gerakan mereka adalah di luar kawalan dan mereka akan melakukan perkara-perkara yang pelik seperti memakan rumput dan melompat seperti kuda. Inilah kemuncak permainan yang amat dinanti-nantikan oleh para penonton. Walau bagaimanapun, muzik dan tarian tetap dimainkan seperti biasa. Hanya pawang yang boleh menyedarkan penari yang lupa dengan membaca sedikit mantra. Kesenian kuda kepang masih dapat dilihat dalam majlis-majlis istimewa dan juga kenduri kahwin. Kesenian ini bukan sahaja boleh didapati di negeri Johor, tetapi juga di negeri lain. Ini membuktikan kuda kepang juga mendapat penerimaan daripada orang luar. Gerak langkahnya juga agak mudah untuk dipelajari. Sebagai salah satu kesenian yang unik dan menarik, kuda kepang perlu dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi baru agar ia tidak akan hilang di telan zaman. Yayasan Warisan Johor yang beribu pejabat di Johor Bahru memainkan peranan yang penting dalam usaha memelihara khazanah ini. Sesungguhnya, misteri kuda kepang tidak akan dapat dirungkai sekiranya kita tidak memahami intipati tarian itu sendiri.